Abang Wan, ni bang. Ketua John. Terima kasih, Hai, babe. Kau ni memang rupat tunggul ke? Tunggu kau lama-lama, ha? Macam manalah kau boleh duduk 20 tahun, ya? Alah, tunggu kau. Aku rasa dekat je umur. Singkat umur kau, 18 tahun ni kau duduk. Cekik-cekik kau. Kurang hajar betul budak sama sekarang ni. Macam tu kau cakap perempuan, Kau siapa? Bro, chill. Kau nak chill? Kalau akulah, dah makan hati dah. Tak ada makan kari lipat macam tu. Man, kau ni lambat lah. Kau kan kalau masuk pertandingan, dah top 1 dah, kau tahu tak? Top 1 dari belakang lah tapi. Kau ni rajang kau kan? Alamak. Kecoh pula dia ni mentang-mentang, ha? Aku apa? Aku boleh silat kau, aku boleh senyap kau macam ni, ha? Yelah. That's why aku tak bagi Chan. Kalau tak, Apa? aku boleh bagi. Kau yang macam aku, ha? Tapi biasalah, aku gentle. Korang yang dengar tu, jangan pelik sangat tau. Ni bukan gaduh ke maki ke apa. Ni cuma bahasa kasih sayang, love language lah katakan. Korang ada tak sahabat macam ni? Kasih sayang paling wut. Kau. Kau sampai nak terajang perempuan tu. Alamak, tak pernah aku nak bersayang-sayang dengan kau lah. Geli bodoh. Cek. Geli. Wah, Dimas ah. Tuan, saya nak buat report tuan. Dekat sana tu ada orang kena domestic abuse. Movie kan? Apa macam-macam Tuan pergi tangkap dia tuan. Berapa kali saya nampak. Pergi tuan. Ini arahan dari saya, pergi. Ya betul kau ni. Tak, kau tak main dialog, kau pergi je. Macam ni kau pakai selempang macam ni? Ha? Nak jalan dengan aku? Ya agak-agak sikit. Cuba kau pusing sikit. Macam teruk. Ha? Tengok ni. Kau bagi. Balik kau. Ya? Kenapa kasar pukul perempuan macam ni? Asal ada masalah ke? Cik siapa? Bapak dia? Ha? Pakcik dia? Ha? Atuk dia? Masalah korang? Kenapa kita orang borak biasa je, cik? Gentle lah sikit. Ni kan perempuan. Jap. Dia memang macam ni lah, cik. Dia memang istimewa macam ni. Kenapa polis nak ikut campur orang? Ini kan perempuan. Kenalah lembut-lembut sikit. Kau ni macam tak tahu pula. Macam ni lah, abang. Kat sana ada banyak pencuri penyenayah lain tau. Kenapa kita orang? Tak ada masalah pun sebenarnya. Saya ni sebenarnya borak-borak dengan dia biasa. Awak tu ada masalah dengan saya. Jangan Sekarang ni sentuh. je kita pukul Jangan orang. sentuh saya. Kau faham? Ya.